betul kan. Kita pakai manual atau commission sekarang. Lepas tu kita buat lagi kuih-kuih bahulu ke nak cuba kan, mi ke, kita ada IKS kita bawa sekejap. Dia mancing tadi. Kemudian selain pada tu juga kita ada boleh naik boat. Kita naik boat lebih kurang dalam 40 minit. Ada melalui sedikit jeram lah. Bukan jeram yang grade 3, grade 1 je. Lambung-lambung juga. Tapi kalau misalnya air tu berbelas-belas jeram. Tapi okey, boleh menjadi enjoy. Kita melawat kampung asli. Kita buat acara di kampung asli. Maybe half day tau kat tempat asli biasanya. Kami jarang boleh buat dalam sejam. Half day tu kita sampai, mungkin kita minta dia sambut dengan cara sikit. Kita masak nasi dalam dulu, bagi peluang tetamu yang isikan nasi tu merasa sendiri. Merasa sendiri, dibungkus kan. Dia konsep lemang tu betul juga, tapi ni nasi tu kita taklah bungkus nasi dalam buluh. Tapi kita kepalkan dulu dalam daun hutan lah, masuk dalam buluh, masak. So itu salah satu cara lah di tempat asli. Kemudian bagi peluang tetamu kita bakar di kayu kan. Itu makanan orang asli kan, di kayu. Dan satu lagi juga kita bagilah dia belajar nyumpit. Nak tengok dia buat nyumpit pun boleh juga. Kadang-kadang orang nak belajar buat rakit, panjang masa dia kan, tapi susah. Kita belajar tengok cara-cara macam mana buluh tu walaupun bengkok macam mana pun dia akan jadi lurus. Apa dia yang menyebabkan rahsia lah itu semua. Kena menyumpit lah. Bagi peluang tetamu kita menyumpit. Itu acara di balik, naik boat balik boleh. Tak nak naik boat pun, kita naik lain pun boleh lah. Sebab dah sampai dah Poway tu. Mana half day di situ, half day di kampung tradisi. Kalau nak sini pula, kita buat sukan engkau. Biasalah sukan engkau nak pergi sebagainya. Itu terpulang pada yang you all minta lah. Tapi acara yang kita sajikan sini kebanyakannya tradisi lah. Tapi masalah kita sini air lah. Kalau dia keruh, dia itu sikit tak nampak. Tapi saya dah 2-3 kali dah saya buat program. Rezeki saya kan buat dapat macam tu lah. Itu aktiviti di kampung tradisi. Kemudian rehat. Kalau petang tu you nak rasa memancing, boleh ada memancing di optional lah. Dan malam kita buat kita YouTube sebab kedai atau karaoke. Dekatnya kampung tak soal sini. Naik basikal tengah hari, tengah panen. Apa daya motong otak, apa nak dikata. Kalau boleh nak jadi cikgu sudah ke kelebihan. Kat sini kita buat mengempit. Ni saya tunjukkan ni. Ni macam mana nak mengangkat dia ni. Kena pijak. Okey, saya akan tunjukkan apa yang kita akan buat nanti pijak ni. Macam mana nak mengempit. Sunyi sepi Pada lepas mengempit tu dia kita buatlah cara-cara proses mengempit. Okey, latar belakang kita sungai. Kat sana. Sungai Kampung Serau. Ni macam mesin jahit ni tau. Macam mesin jahit. Dia ada Buat gasing. Okey, kami berada di ladang salak. Tengok buah salak dia. Dan tuan rumah ni bagi kita rasa. Daripada pokok kita kupik. Kalau ABC tak datang ni rugi. Tapi sungai yang cantik kita nampak. Tengok. Kan ada kita orang eksklusif survey untuk you all. Ini yang dia orang kata buah salak tu. Buah salak grade A. Yes. Salak madu. Kita dah dapat kebenaran daripada tuan rumah untuk makan. Bukan ABC pemadu ya. Salak pemadu. Memang best. Sedap. Manis. 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 Okey.
Assalamualaikum. Salam. Ingat kami cadang nak datang sini dalam bulan 9 selepas awal. Kemah ke apa tadi? Ini kita Jadi nanti pokok jentak. ini. Dia takkan berbuah lah. Dia tak apa. Dia keluar bunga dia. Dia tak ambil bunga dia lepas tu. Kalau masa lawatan kita buat ada demonstrasi. Kalau nak kahwin belum makan. Macam mana kan? Dia tanam dia jaga buat sedap lah. dengan sikit. ABC kalau tak datang sini rugi. Tengok kami disalai disaji dengan buah salak. Lima bintang. Ha? Nak bungkus kilo. Kau sudah murah ni 2 kilo. Ini bunga jantan yang ni bunga betina. Mana kalau ada dia sama-sama yang kembar tu kan, pasti kita letak macam ni. Kita letak macam tinggal je. Mana dia cukup macam tu je. Mana satu bunga satu tu lah. Tak pasti juga kalau benda tu yang okey banyak dapat tiga bunga betina boleh kita letak lagi. Kita letak ni. Kita ubah lain boleh letak lagi. Mana 3 yang betina boleh 1 dia. Cik. Kita nak buat macam 2 bulan sekali balik kampung. Nak ketenangan. Kawan mana? Apa tinggal lah. Okay Zee, ni tapak kemah. Mana kalau kita datang, diorang dah siap pasang kemah tepi sungai. Tapi tak boleh mancing lah. Tak boleh. Mancing tidak dibenarkan. Bilik air apa semua? Sana ada, yang tu. Oh, Ada dua bangunan tu. ada lelaki perempuan lah. Lelaki perempuan. Campur. Lain-lain lah. Satu lelaki perempuan. Jadi air semua air tak. Okay. Petai Kuala Lipis. Sorry. Petai Kuala Medang. Okay. Ingat kan? Datang sana bagi nama. Okay dia. Kunci. Kunci dengan bagi tu. Oh. Kunci pun dah terlupa tau. Datang Kuala Medang kunci pun terlupa. Ni tukar tak bagi. Ya, aku balikan. Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah ke Kuala Abang budak yang motor-motor besar tu bang. Ya, saya. Baru sampai ni. Sakit perut dah makan salak. Kan?